Mazda 3 ni kereta premium, tapi tak adalah nampak try hard sangat. Ini sebab kenapa ramai minat Mazda 3. Jom aku explain. Kalau kau tengok Mazda 3 ni tahun 2019, 20 dan 21 nampak sama je kan? Betul. Tahun 2019 sebenarnya generation yang baru. Tahun 20 dan 21 pula dia macam refine unit. Bukan tukar muka tiap tahun. Pada tahun 2019, kenapa tiba-tiba Mazda 3 ni nampak mahal? So basically Mazda 3 masuk dengan vibe yang berbeza pada tahun 2019. Design dia clean, tak banyak line. Nampak simple tapi mahal. So bila kau masuk dalam dia, design minimal, tapi bila kau duduk, kau rasa kau dalam kereta yang next level. Dan pada tahun 2019 juga, Mazda 3 ni diberi dua pilihan untuk kau. Sama ada kau nak ambil sedan untuk nampak eksekutif, ataupun kau ambil hatchback untuk kau nampak lebih sporty. Kalau kau, mana satu kau ambil? Spek paling senang cerita. Dekat Malaysia ada dua variant. 1.5 lebih jimat untuk daily dan 2.0 untuk yang suka pick up ataupun long distance. Tapi yang paling penting, Mazda 3 ni untuk driver's feeling. Setuju ke tak? Okey, ini part gearbox. Part ni yang paling ramai orang suka tentang Mazda. Sebab dia tak pakai CVT. Dia bukan macam kau tekan, mengaung, rasa macam bawa skuter. Sebenarnya Mazda 3 ni dia pakai auto biasa, 6 speed. So bila kau tekan, kereta kau ringan, kereta kau betul-betul tukar gear. So kau akan rasa lebih ringan dan rasa connected dengan kereta tu sendiri. Lebih lincah, setuju ke tak? Masuk tahun 2020, dia orang tak ada buat facelift yang besar pun. So sebenarnya itulah point dia. Mazda 3 ni bukan kereta yang hidup sebab muka baru. Faham tak? So dia hidup sebenarnya sebab feeling drive plus cabin yang premium. So kalau engkau minat kepada kereta yang solid, kemas, senyap, Mazda 3 ni memang target. Untuk 2021 pun sebenarnya generation yang sama. So kalau kata nak beli used unit daripada tahun 2019 sampai 2021, so jangan pilih mana yang nampak best dulu. Yang korang kena pilih adalah mana condition yang best ataupun condition yang dijaga rapi oleh previous owner. Itu paling penting. Nak senang, kau check je benda ni bila mana kau nak beli Mazda 3 used. First kali adalah full service record. Ini paling penting. Yang kedua, check bila jalan tak rata. Yang ni kau kena check undercarriage dia. Sama ada bunyi ke tak bila kau langgar lubang ataupun kau jalan tak rata. Yang ketiga adalah bila mana kau kena check alignment kereta tersebut. Berkaitan dengan undercarriage juga. Yang keempat, kau check dia punya kesejukan aircon. Mazda 3 ni kalau jaga, aircon dia sedap. Itu pesanan akad. Senang cerita, tahun 2019 generation yang baru. Tahun 2021, 2020 basically adalah refine unit untuk 2019. So korang komen dekat bawah nak part 2 kalau kata korang nak tahu unit mana ataupun tahun mana yang lebih sesuai untuk korang ambil as a used unit. Siapa yang tengah cari Mazda 3 sekarang?